bahkan terpaksa berhutang untuk meneruskan hidup. Akta Kredit Pengguna 2025 akan dilaksanakan hujung tahun ini. Ini berikutan rakyat kita terlalu ramai yang menggunakan kaedah buy now pay later. Jumlah hutang yang terkumpul oleh pengguna lebih 5 juta rakyat Malaysia adalah sekitar 12 bilion ringgit. Itu adalah angka yang sangat menyeramkan. Bahkan transaksi saja melebihi 149 juta. Kalau keadaan ini tak dikawal, maka kita akan bimbang. Rakyat kita akan berterusan hidup dengan berhutang, bahkan terpaksa berhutang untuk meneruskan hidup. Untuk tuan-puan yang nak bebas dari terjerat dengan hutang, saya sarankan tuan-puan dapatkan buku Misi Bebas Hutang. Dalam buku tersebut ada diceritakan dan diberi panduan kepada tuan-puan bagaimana tuan-puan nak beralih daripada orang yang berhutang kepada bebas hutang. Hutang ibarat kita menggunakan simpanan pada masa akan datang, dan simpanan pula adalah tabungan yang kita buat sekarang untuk kita gunakan pada masa akan datang. Antara perkara yang diajar oleh guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, untuk kita tidak terjerat dengan hutang, yang pertama, kita mesti hidup di bawah paras kemampuan. Jika tuan-puan yang bergaji RM2,000 sebulan, maka tuan-puan perlu hidup sekitar RM1,900 sebulan. Kalau tuan-puan mampu, tuan-puan akan ada lebihan RM100 setiap bulan, dan dengan RM100 itulah tuan-puan boleh tambahkan tabungan. Tetapi jika tuan-puan tak mampu dengan gaji RM2,000 sebulan dan ada komitmen yang banyak, maka nak tak nak tuan-puan kena ambil kaedah yang kedua. Tuan-puan kena tambahkan pendapatan sampingan. Sebab kalau kita ikat perut dengan menabung, kita akan lebih terseksa berbanding kita ada pendapatan yang lebih, kita akan lebih tak boleh berlanjut pas simpanan emas. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. selesa untuk menabung duit dan adakan simpanan. Saya mengambil pendekatan yang diajar oleh guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, iaitu kaedah paksa dan lupa. Jika tuan-puan yang sudah bekerja bertahun-tahun tapi masih lagi tiada simpanan, kalau ada simpanan pun sikit-sikit korek balik, alamatnya tuan-puan kena alihkan simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas begini. Emas secara fitrah manusia suka kepada emas. Kita kalau melihat emas, kita nak kumpul emas itu lagi dan lagi. Berbanding kita melihat duit, kita lebih suka nak berbelanja duit itu lagi dan lagi. Jadi kalau tuan-puan yang berhasrat nak kukuhkan kewangan tuan-puan dengan adakan simpanan, silalah beralih dengan menabung emas begini. Di Public Gold dengan akaun Mas Gap, tuan-puan boleh menabung serendah RM100.